Hai sahabat-sahabat semua, kali ini aku nak tunjukkan tutorial mudah untuk beli tiket kat transit menggunakan mesin layan diri ni. Firstly, kau pergilah mana-mana mesin dan sentuh dia punya skrin untuk aktifkan dia. Dia akan keluarkan option ni dan korang just touch dia punya buy tiket lah. Lepas tu, dia keluarkan semua detail yang kau nak beli. Destinasi, jenis tiket, singgah atau return, and bilangan tiket untuk korang beli, sama ada untuk dewasa ke, kanak-kanak ke, atau warga emas ke. Lepas tu make sure lah apa yang detail yang kau nak beli tu. Macam aku nak pergi hari tu KLIA, so aku sentuh lah di bahagian maps KLIA ni. Dan bila semua detail korang dah confirmkan, sentuh proceed, MS akan keluarkan invoice macam ni. Check dulu, and kalau dah confirmkan baru pilih cara bayaran, sama ada korang nak bayar kad atau digital code QR code ni. Sebabkan masa aku nak beli tiket tu pukul 12 malam, aku tak boleh nak swipe kad ni, so aku guna cara masukkan kad macam ni and masukkan pin lah. Bila dah bayar dan dah receive tiket, terus print and make sure lah QR code yang kat tiket ni korang kena jaga daripada terlipat ke, koyak, kotor ke, sebab QR code ni lah digunakan untuk scan kat gate nanti. So itu sajalah tutorial untuk membeli tiket menggunakan mesin layan diri ni. Jangan lupa subscribe aku punya channel dan terima kasih menonton sampai habis. Bye.